Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilan. Guru-guru yang saya hormati, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual setera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, cogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedarkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Kata orang, pemuafakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat dihuraikan oleh bidalan bersatu teguh, bercerai roboh. Keadaan ini membawa kebaikan dan kejayaan kepada seluruh anggota masyarakat berkenaan. Sesungguhnya, negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan pada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian di dalam negara. Dalam usaha melonjak status negara berpendapatan tinggi dan bagi merealisasikan dasar transformasi kerajaan, soal perpaduan tidak boleh dipandang enteng kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap masyarakat di Malaysia. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu, Tonggak Perpaduan Bangsa Malaysia. Hadirin yang dirahmati, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cerucuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila kenangan ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada zaman itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila kita meneliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R.O. Winstead yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Daripada golongan pendeta sehinggalah ke golongan biasa, sentiasa insan Melaka ketika itu berkomunikasi dengan bahasa tercinta kita yang tidak lapuk dek hujang, tak lekan dek panas. Tidak lain tidak bukan sudah tentulah bahasa Melayu. Apalagi yang kita pertikaikan tentang kemampuan bahasa kebahasaan kita sebagai wadah perpaduan. Berdasarkan perkara ini, jelaslah bahawa hamparan sejarah jelas membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan yang cemerlang di dunia. Hadirin yang dihormati, langkah Dewan Bahasa memasukkan entry perkataan baharu setiap kali edisi baharu terbit merupakan langkah yang patut dipuji kerana perkataan pinjaman daripada bahasa Cina dan India yang mengalami proses kemelayuan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak akan kekok untuk berbicara dalam bahasa kebangsaan. Apabila tidak kekok berbicara, sudah tentulah juga tidak kekok untuk bermesra. Nyatalah bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk itu akan terbina kukuh di bawah payung satu Malaysia. Hadirin yang dikasihi, saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana mengembalikan mandat kepada bahasa Melayu dan pengajaran sains dan matematik. Sesungguhnya langkah ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara murid-murid di luar bandar dan di kawasan bandar. Dalam soal keharmonian, sudah tentulah kita tidak mahukan sebarang jurang bertatah di dalam kehidupan masyarakat.
Pada pendapat saya, jurang itu boleh memecah belahkan perpaduan. Apabila bahasa Melayu kembali dalam pengajaran subjek ketika ini, sudah tentulah jurang itu dapat dirapatkan. Ketika jurang itu dapat dirapatkan, sudah tentulah perpaduan dapat dipupuk dari alam persekolahan lagi. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan kepada khayalat ramai bahawa rakyat yang mempelekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, malah merupakan lambang jati diri bangsa, wahana penyatuan rakyat serta asas kepada pembinaan sebuah negara yang aman, harmoni dan makmur. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan agar generasi akan datang terus menikmati keharmonian yang kita kecapi pada hari ini. Janganlah kita menjadi generasi yang meminggirkan bahasa sendiri kerana sesungguhnya bahasa Melayu ialah warisan bangsa yang perlu dipelihara sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.